akan diteruskan lagi dengan sesi pleno yang ketiga yang bakal disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Muhammad Zulkifli bin Ramli, pakar pergigian kesihatan awam pergigian, Timbalan Pengarah Cawangan Promosi Kesihatan Pergigian, Program Kesihatan Pergigian, Kementerian Kesihatan Malaysia. Sedikit berkenaan dengan latar belakang penceramah kita pada hari ini. Beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda pembedahan pergigian daripada Universiti Malaya. Beliau memulakan kerjaya beliau di negeri Sarawak sebelum menyambung pelajaran di peringkat tinggi dalam bidang kesihatan pergigian awam di Universiti Sains Malaysia. Kemudian beliau menjawat jawatan sebagai pegawai pergigian kanan di beberapa buah daerah di negeri Pahang, Negeri Sembilan dan Negeri Selangor. Sekarang beliau memegang portfolio sebagai Timbalan Pengarah, Cawangan Promosi Kesihatan Pergigian, Program Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau banyak memberi fokus bagi program pembudayaan kesihatan pergigian dalam kalangan masyarakat. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Dr. Muhammad Zulkifli bin Ramli dengan sesi pleno bertajuk Program Kotak Menelusuri Sedekat Perlaksanaan. Dipersilakan. Baik, terima kasih saudara pengerusi majlis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati profesor-profesor, doktor-doktor, pegawai-pegawai dan juga jemputan-jemputan ya. Juga yang saya tak lupa juga kepada adik-adik ya, sekolah-sekolah ya, peringkat anak-anak lah saya pada ni ya. Terima kasih atas kesudian adik-adik untuk hadir ya pada hari ini ya, untuk kita sedikit mengenali berkenaan dengan program kotak. Pertama kali dengar kotak? Ya, first time dengar Okey. Alright, dan juga saya tak lupa daripada Universiti Islam Antarabangsa, ada tak student dentistry ke student UIE kat sini? Ada Okey, you all bakal doktor lah ya. Soon lah ya. Okey. Baik. Ceramah saya akan lebih kepada, kalau tadi Prof Syarul menceritakan berkenaan dengan susuh galur permulaan program kotak ni kepada kita semua ya. Saya pula akan cerita macam mana kita laksanakan program kotak sehinggalah ke hari ini selepas dia 10 tahun dilaksanakan ya. Mungkin adik-adik berat sikit ya, dan doktor cuba sampaikan dalam bahasa yang mudah-mudah lah ya, untuk kita faham ya, untuk pengantar umum semua ya. Baik, seterusnya next slide. Okey. Kandungan ceramah saya mengenai 3 peringkat utama lah ya. Sedikit mengenai mukadimah berkenaan dengan pengenalan program kotak itu, dan juga dasarnya memandang ke belakang sedikit 10 tahun tu, dan macam mana kita melaksanakan program kotak ini, dan seterusnya cabaran dan hala tuju pada masa kini dan akan datang lah ya. Okey, seterusnya next. Okey. Tadi Prof Syarul dah cerita nama panjang bagi program kotak ni ya. Macam mana dia bermula ya. So adik-adik pernah tak ada doktor gigi ke misi gigi, cek gigi kat sekolah? Pernah kan? Ada tak cita-cita nak jadi doktor gigi? Mesti ada. Adalah ya. Cita-cita itu penting. Kita kena ada cita-cita. So daripada cita-cita itu akan datang usaha ke arah itu ya. So negara kita pun ada cita-cita. So kita personal pun ada cita-cita kita daripada muda lah ya. So perkhidmatan gigi yang pergi cek gigi di sekolah tu, dia sebenarnya dah mula lama dah, sejak tahun 1948 lagi ya. Apa yang misi gigi yang doktor gigi lakukan di sekolah adalah kita melakukan pemeriksaan gigi kepada setiap murid sekolah. Adik-adik ni tiap-tiap tahun kita cek gigi daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Tiap-tiap tahun ya. Walaupun gigi adik tak sakit. Jadi selepas tempoh sekolah nanti kena cek gigi. Habis tingkatan 5 tak adalah perkhidmatan ni. So adik-adik kena datang cek gigi sendiri
ke klinik-klinik gigi. Itu yang kita pupukkan. Ya. Sekarang ini doktor gigi cek lah setiap tahun sekali. Ya. So apa ada dalam perkhidmatan pergigian tu, kita di sekolah kita cek gigi adik-adik sekalian, dan dalam masa yang sama kita beri rawatan. Ya. Dan pada tahun 2015 seperti mana yang Prof Syarul cerita tadi, kita add on tambah komponen berhenti merokok dalamnya. Sebelum tu tak ada lagi. Ya, sebelum tu kita just cek gigi tak ada. Tampar gigi sebagainya. Tapi 2015 kita masukkan elemen kotak dalam dia. Ya. Program kotak ini asalnya seperti yang Prof Syarul cerita, nama asalnya adalah program pencegahan dan saringan dan intervensi merokok kepada murid sekolah melalui perkhidmatan pergigian sekolah. Panjang kan? So kemudian kita pendekkanlah jadi program kotak. Okay. So adik-adik boleh faham ya? Dia program kotak ni kita buat untuk pencegahan merokok kepada murid sekolah melalui perkhidmatan pergigian. Ya? Ya? Okey. Next. Okey, tadi Prof Syarul dah ceritalah negara kita ni ada undang-undang dia, dan undang-undang tu ada strategi dia, ya. Kita ada National Strategic Plan Strategic Tembakau, ya. So daripada plan strategik tembakau ini dia ada dia punya sasarannya ke arah mengurangkan murid orang-orang yang merokok, ya. Perokok tu. So perokok tu datang daripada mana? Kebanyakannya kita semua akan dewasa, dan potensi murid-murid sekolah itu perlu kita cegah daripada awal, daripada memulakan amalan merokok ni. Ya, so adik-adik sekalian, bagi tahu diri sendiri dan juga kawan-kawan jangan sekali-kali mula merokok ni. Sebab dia adik-adik mula merokok, mula-mula ikut kawan, lama-lama kita akan ketagih. Tadi Dr. Nurhaliza yang mula-mula tadi cerita macam mana ketagihan boleh berlaku. Lepas dah ketagih, nak elakkan rokok tu susah. Lama-lama kita akan berterusanlah menghisap rokok sampai ke hari tua. Nak ke macam tu? Tak nak kan? So itulah ya kita punya sasaran dan objektifnya. Okey, seterusnya. Okey, ini dia punya dekat mana susu galur dia punya punca kuasanya. Ini yang peran terbaru yang Prof Syarul tunjuk tadi tu, yang awal-awal lagi, ya. 2015 2000 tu. Macam mana gigi boleh terlibat? Mungkin saya just compliment apa yang Prof Syarul kata itulah, ya. Ketika formulation National Strategic Plan for Tobacco Control 2015-2000 yang awal dulu, ya. Kita ada isu selain daripada kita nak mencegah rokok kepada orang dewasa, kita buat macam-macam smoking area lah, sebagainya kan, kawasan-kawasan pencegahan merokok tu. Kita nak approach murid sekolah ni macam mana? Apa servis yang ada ketika itu untuk kita pergi ke sekolah? Ya, ini bila nak formulate plan tindakan yang awal tu lah, ya. So pada waktu itu perkhidmatan kesihatan yang ada pergi ke sekolah ada dua saja, iaitu perkhidmatan pergigian sekolah melalui gigi, dan satu lagi adalah unit sekolah lah, unit promosi yang beri vaksin tu. Ya. Ini penting kerana murid sekolah dia akan dewasa, kita nak tanamkan minda supaya jauhi rokok ni pada awal. Supaya adik-adik tak merokok. Kalau adik merokok, adik akan terus ketagih, dan bila dah dewasa susah nak hilang ketagihan tu, merokok, dan kita kahwin, kita akan menyebabkan isteri kita ke suami kita ke menjadi perokok pasif. Ya, pernah dengar tu kan? Dan kita pun mudah menyebabkan penyakit dan sebagainya, ya. Jadi waktu itu kalau kita nak buat new service, ya, dia kos besar pada kerajaan, dia kita guna existing service. Ya. So idea penglibatan pergigian ni pada peringkat awalnya setelah dicanangkan oleh Profesor Rahimah Kadir dan juga Prof Amir lah, ya, dan juga pergigian, mencadangkan kepada pergigian ke depan, bawa potensi pasukan pergigian sekolah dan perkhidmatan pergigian sekolah untuk memasukkan elemen pencegahan rokok dalam perkhidmatan gigi, ya. Jadi ketika itu barulah kita tu, dan akhirnya perkara itu diangkat sampai ke peringkat kementerian, dan akhirnya menjadi itulah
Bagaimana susu galonnya yang Prof. Syarul penglibatan gigi dalam program di kalangan murid sekolah. Ya. Okey, seterusnya next. Ini punca kuasa je lah. Okey, next. Okey, ini adalah seperti sejarah lah ya. Prof. Syarul sejarah. So saya Prof. Syarul tadi cerita yang sebelum awal-awal ya. So peringkat awal kita dah strategi yang tadi tu. So mula-mula tahun 2015 kita buat rintis. Ya, perintis kita buat dulu di 2 sekolah, satu sekolah rendah, satu di sekolah menengah. Tak silap saya sekolah menengah di Pahang ni kita buat di Bentong ya, sebab saya dulu kat Bentong lah. So kita buat dekat Bentong. Dan kemudian pada tahun 2016 kita all out seluruh Malaysia. Ya. Di seluruh Malaysia, so kemudian formulation garis panduan ni lah ya. 2017 nama tu kita pendekkan kepada kesihatan oral tanpa asap rokok. Ya. Kemudian 2019 kita adakan convention kotak yang pertama. Kenapa ada convention kotak waktu itu? Kerana pada waktu itu kita nak memperkasakan anggota kita dari segi ilmu berkaitan dengan pencegahan merokok ni, mempromosikan program kotak kepada masyarakat, khususnya kepada pemegang-pemegang taruh lah ya. Itu kita buat di kotak di convention. Convention yang macam hari ini dia adalah satu perhimpunan. Kita semua berhimpun untuk kita atas satu iltizam mempengaruhi memperbaharui iltizam kita dalam usaha mencegah amalan merokok dalam kalangan murid sekolah. Sebab kita buat convention, kita kumpul beramai-ramai. Tujuan kita satu pada hari ini dan besok adalah untuk mencegah amalan merokok ni. Ya. Kerana kita tidak mahu merokok ni menjadi satu amalan, kita nak mengurangkan akan menghapuskannya kepada dan fokus kepada generasi akan datang, iaitu murid-murid sekolah ya. 2000 dan dalam masa yang sama kita nak menunjukkan kejayaan pada peringkat awal kotak ni. Seperti mana yang Prof. Syarul kata, ada no-no lah, tu biasa. Those yang involve or introduce policy dekat national level, kita akan ada expected, ada momentum change ataupun reluctant to change tu ada. So we want to kena ada usaha untuk yelah, kita tak mampu buat ke, ada rasa-rasa macam tu, so kita kena tonjolkan keupayaan kita, kita boleh buat ya, sesuai kita buat convention pada 2019 ya. Kemudian 2020 dia adalah garis panduan yang baru, dia ada yang kita masih guna pada hari ini, dan 2023 kita integratekan dia dalam sistem DIS dan pada tahun ini sempurna 10 tahun program kotak ni, kita buat convention lah lagi pada hari ini ya, di Pahang ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Bahagian Kesihatan Pergian kerana sudi menjadi tuan rumah lah untuk convention ini, dan kita terima kasih kepada murid-murid dan jemputan-jemputan yang hadir lah ya, pada hari ini esok ya, di mana kita semua menyokong inisiatif ini ya, untuk kita teruskan dan kita tingkatkan ya. Okey, seterusnya ini adalah apa yang berlaku convention kotak pada tahun 2019 lah ya. Kita buat di Melaka ya. Okey. Seterusnya dan dan ini adalah pada event pada inilah, so besok akan ada majlis perasmian ya. Okey, seterusnya. Jadi program kotak ni dia adalah kolaborasi. Kita takkan mampu buat program ni sendiri-sendiri. Dia adalah kolaborasi antara pergigian bersama-sama dengan pihak Bahagian Kawalan Penyakit, DC Standard Kementerian Kesihatan dan Pendidikan, Kementerian Pendidikan ya. Ada beberapa program yang kita buat di sekolah untuk mencegah merokok lah. Ada IM Free, ada program Happily, ada program Doktor Muda ya. Di antara program-program yang kementerian buatlah. Tetapi untuk melibatkan saringan dan juga intervensi kepada murid sekolah dari pihak KKM ini, dia adalah dikhususkan melalui program kotak ni ya. So itulah maknanya kotak ni bukan hanya pergigian saja, dia mewakili perkhidmatan Kementerian Kesihatan ya, kepada murid sekolah. Okey, seterusnya ini adalah objektif dia ya. Kita nak menurunkan prevalence ataupun peratus murid sekolah yang dalam kalangan murid sekolah lah ya.
dan juga kita memberikan pendidikan kesihatan pergigian yang ada elemen anti merokok, pencegahan kepada murid-murid jauhi rokok ni. Daripada darjah 1 ni kita beritahu jangan merokok, jangan ambil vape, jangan rokok, ambil vape. Pernah tengok vape tak? Pernah kan? Jangan ambil macam tu, kita nak tanamkan dalam minda tu. Ya. This is aspek pencegahan. Pelajar-pelajar UA, this is prevention yang kita buat at community. Macam inilah dia, ya. Dia bukannya just prevention macam mana, apa aktivitinya, this lah aktiviti dia. Contohnya memberikan pendidikan kesihatan pergigian. Convention ini adalah contoh aktiviti prevention yang kita buat, ya. Kemudian kita tengok status murid merokok. Dalam cek gigi tu kita cek juga adakah anda merokok ke tidak, ya. Kemudian kita murid yang merokok tu kita tahulah apa amalan dia ambil apa, vape ke, dia ambil rokok batang ke. Kemudian kita beri intervensi kepada murid yang dikenapasi perokok, ya. Okey, seterusnya ini adalah carta alih bagaimana program kotak itu dilaksanakan. Kita bagi sesi pendidikan kesihatan kepada semua murid, ya. Jadi kalau kata kotak ni hanya untuk intervensi saja, salah. Konsep tu kena tukar. Kotak ni dia dah mula sejak kita memberikan ceramah pergigian kepada murid sekolah, ya. So kita bagi ceramah kepada adik-adik gosok gigi sebagainya. Dalam tu kita beritahu jangan ambil vape, jangan sekali-sekali ambil rokok, ya. Itulah kita nak kena tu waktu ceramah tu. Okey. Sesi pertama, dan kita lepas tu kita akan ada saringan melalui pemeriksaan pergigian, ya. Lepas tu kita kena pasti murid yang merokok dan yang status-status tu lah, bekas perokok, perokok pasif dan bukan perokok, ya. Dan dos yang kita kena pasti dia mengaku ada ambil rokok tak, adik ada merokok tak, dia kata ya saya ada ambil rokok 6 bulan yang lepas atau 3 bulan yang lepas. So itu kita kani sebagai perokok semasa, ya. Okay. Seterusnya ni sesi saya dah sebutkan tadi. Seterusnya okay. Kemudian kita buat saringan kepada 4 elemen tu. Sampai kita tanya tadilah dia perokok semasa ke atau bukan perokok, bekas perokok sebagainya, ya. So bekas perokok ni dia dah tak merokok lagi lepas 6 bulan. Dia dah berhenti. Dulu dia ambil rokok, lepas tu tak ambil rokok, ya. Kemudian perokok pasif macam mana? Perokok pasif ni macam mana adik-adik? Perokok, ya betul, pandai. Dia bukan perokok, tapi dia hidu asap rokok, ya, ataupun dia berada berdekatan dengan perokok. Dia adalah perokok pasif. Perokok pasif ni adik-adik lebih berisiko tinggi bandingkan perokok yang betul-betul tu. Sebab kita nak melindungi adik-adik, kita buat macam-macam kawasan larangan merokok sebagainya. So itu sebab kita jangan mendekati orang yang perokok pasif ni. Berkawan boleh, tapi waktu dia merokok tu jangan dekat, ya. Sebab kita berpotensi untuk menyedut asap rokok, ya. Adalah kes pakcik ni perokok, ya. Makcik dia kena kanser. Pakcik ni tak merokok, ya. Tengok, pakcik tak merokok tak dapat kanser, ya. Isteri pakcik tak merokok dapat kanser. Sebab apa? Sebab isterinya sedut asap rokok daripada suami dia. Dia perokok pasif, ya. So contohlah. Okey. Kemudian pada adik-adik yang bekas perokok, yang tak merokok, perokok pasif yang bukan perokok, ya, kita ucapkan tahniah. Tahniah kerana bukan perokok, dan kita nak mengekalkan mereka ini pada keadaan tidak merokok. So anda bukan perokok, so kekalkan status tidak merokok tu. So jangan sekali-kali ambil vape, jangan sekali-kali merokok. Kerana sekali anda merokok, dia akan 2 kali, kemudian lama-lama kita akan ketagih dan kita akan jadi perokok. Naik taraf jadi perokok. Jadi perokok nak pisah susah. Sebab tadi Dr. Haliza kata apa? Dia akan rindu nak merokok lepas tu, ya. Boleh ya adik-adik, ya? Okey. Dan itulah, mereka yang perokok semasa tu kita akan bagi intervensi. Okey. Okey. Dan oleh sebab gigi ni kita tengok tiap-tiap tahun. Tahun ni darjah 1, tahun depan kita jumpa lagi. PC gigi akan cek balik, darjah 2 kita cek balik. So dia punya rotation ni akan bulang balik. So kita jumpa adik selama 11 tahun, ya. Okey, seterusnya
Okey, apa yang kita tanya kepada murid, adakah adik merokok? Ada tak misi tanya? Ada tak misi tanya? Adik sekolah mana? Waktu doktor gigi cek tu, ada tak misi gigi cek tu, ada tak dia tanya? Syah merokok tak? Ada kan? Tak ada. Oh, sekolah mana tuan-tuan? Okey, nanti saya beritahu. Mungkin belum cek gigi belum masuk lagi kot. Dah cek gigi dah tahun ni? Oh, belum. Okey, belum lagi. Nanti tim gigi masuk mungkin bulan depan kot, dia akan tanyalah ya. So kita akan tanya tu, ada ambil rokok ke tidak ya? Kalau tidak dia bukan perokok lah ya. Banyaklah soalan-soalan tu. Dia berasaskan pengakuan lah ya. Okey, seterusnya. Jadi kita akan tengok tanda. Ya, kalau ada tadi pengakuan, so jangan takut. Kita tak hukum. Kalau kita betul-betul merokok, mengakulah merokok. Ya, ni bukannya kita nak hantar ke cikgu disiplin, tak ada. Ya, so kita nak bantuan. Kemudian kalau ada tanda dan gejala, seperti mana yang kita nampak tu, ada bau dan sebagainya, kita akan itulah. Cumanya tanda-tanda gejala ni jarang kita jumpa pada murid sekolah. Sebab tuan-tuan masih muda. Bila tuan-tuan muda, dia merokok, dia susah nak, dia rasa dia boleh berhenti. Sebab dia muda lagi. Tetapi dia melengah-lengahkan nak berhenti. Sebab masih muda lagi, kan? Sebab dia rasa dia boleh berhenti. Dia ambil sikit-sikit ya. Tapi sebenarnya susah nak berhenti. Ni adalah tanda-tanda lah ya, kepada perokok ya. Dia boleh memberi tanda kepada mulut sebagainya lah. Okay. Seterusnya. Okay. Tadi tu kita cerita tentang ni, sekarang kita dah tengok peratus saringan murid yang melalui program kotak ni. Oh, bagus lah you buat nota ya. Tahniah budak murid sekolah ya. Ada guru? Guru ada? Cikgu tak ada? Okey. Okay, nanti boleh ingat bagus buat nota tu. Okay. So, dalam program kotak ni, sebab dia bersekali dengan perkhidmatan pergi sekolah, so kita membuat saringan kepada murid tahun 2025 sahaja, iaitu 98% pada murid sekolah ya. Dan dia murid sekolah rendah dan sekolah menengah 96%. Dan jumlah murid yang disaring tu adalah seramai 4.7 juta seluruh Malaysia tahun 2025 ya. Maknanya 4.7 juta murid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan, termasuklah adik-adik dalam tu ya. Kita buat saringan lah ya. Meliputi 100% sekolah rendah dan sekolah menengah ya. So inilah kelebihan yang ada dalam program pergigian lah. Kerana dia coverage dia, kita mampu cek gigi seluruh negara ya, pada semua di peringkat setiap murid sekolah ya. Dan adik-adik tahu tak, cek gigi tu mahal tau kalau pergi ke swasta. Kalau doktor gigi datang cek gigi adik-adik kat sekolah tu, pergilah, jangan takut, cek gigi je kan. Ya, itu kena tu ya. Okey, seterusnya. Dan ini adalah jumlah perokok yang kita kena pasti. Terdapat trend penurunan perokok lah sejak 2016, dan 2021 tu time COVID lah, kita tak ni sangat ya. Pada awal peringkat pelaksanaan kotak ni 2016 tu, pada waktu itu prevalence yang kita jumpa tinggilah ya. Dan di peringkat awal kemungkinan JP dan juruterapi pegawai kita baru di peringkat latihan ya, dalam mengenapasi kotak ni ya. Dan jumlah yang ni yang kita kena pasti melalui program kotak ya. Yang daripada survey tu lain ya. Survey yang dibuat oleh NHMS tu lain lah ya. Dia method dia berlainan. Ini yang doktor gigi dan misi gigi tanya setiap murid ya. Yang kita dapat kalau sekolah rendah, dia punya peratus murid yang merokok tu memang bawah pada 1% lah ya. Almost dekat nak bawah pada 1% pun ya. Memang tak ramai. Dia punca ini selepas kita buat saringan lah ya. Tapi sekolah menengah ramai. Sekolah menengah tahun lepas 2.36%. Bermakna ada lebih 97% yang tidak merokok. Kan? 97% tak merokok melalui program kotak lah.
Kalau survey tadi Dr. Dia sebut dia 15% kan. Jadi ini adalah ni. Ini juga menunjukkan aktiviti pencegahan dalam pelbagai sektor, sama ada yang dilakukan oleh kesihatan awam, kempen-kempen dan sebagainya, oleh pihak sekolah, oleh pendidikan melalui integrasi mata pelajaran di sekolah, oleh guru-guru dan juga melalui program kotak ni, ada menunjukkan kejayaan dari segi menurunkan jumlah perokok dalam kalangan murid sekolah. Ya. Walau bagaimanapun dari segi jumlahnya still banyak. Ya. Kalau kita tengok murid sekolah menengah, ada 38,000 yang kita kenal pasti sebagai perokok. Dan produk mereka pelbagai jenis lah. Ya. Sekolah rendah 93. Dulu ada peningkatan dan penurunan. So kita pun tengah tengok trend ini, especially the aspect detection, ya, saringan tu untuk kita melakukan penambahbaikan. Mungkin ada yang kita terlepas saringan tu, especially murid sekolah dia rasa takut ke apa ke untuk mengaku. So kita tak nak ada elemen itu, ya. Elemen takut ni sebab dia tak mengaku, jadi dia tak nak mengaku dia tu perokok. Ya, kalau dia ambil vape, kadang-kadang salah tanya, ambil rokok, kita tak tanya vape. Budak-budak sekolah kan luruskan. Ada ambil vape tak? Tak. Ada ambil vape tak? Ada ambil rokok tak? Kita tak tanya vape, maka dia tak mengaku dia tak ambil vape macam tu. Ya. Jadi inilah. Ini kita jangan takut sekarang kita nak bantu. Ya, kita nak bantu mereka yang merokok tu untuk berhentilah, ya. Okey, seterusnya. Okey, murid yang kita kenal pasti tadi, 38,000 tadi, dan juga 90 orang 3 murid sekolah rendah tu akan melalui program intervensi. Intervensi ini melibatkan sekurang-kurangnya 3 kali intervensi. Kalau mungkin pegawai akan tanya cukup ke masa 3 kali tu, kerana kalau ikutkan intervensi ni dia kena ada tempoh lah intervensi merokok ni, ya. Isu kita adalah, okey, seterusnya, dalam intervensi ni yang kita nak kena tengok adalah tempoh kita berada di sekolah. Sebab Gigi berada di sekolah tu tak lama, ya. Takut tak kalau Gigi datang? Tak takut kan? Ada yang tak datang sekolah, ya dek. Dia tengok Gigi datang, dia pun tak datang sekolah. Takut kan tengok Gigi. Jadi dalam tempoh tersebut, itulah. So kita memberi intervensi sewaktu lawatan pergigian di sekolah. Okey. Apa yang next slide. Okey. Jadi waktu intervensi tersebut, ya, kita pegawai kena buat planning lah, ya, seperti mana yang kita boleh nampak. Benda ni sebenarnya ada dalam garis panduan. Pegawai pergigian KKM mungkin dah familiar. Mungkin dalam kalangan yang first time dengar, kita itulah, kena meletakkan kasut kita sebagai facilitator, ya. Dari aspek perancangan, tempat, masa, ya. So kita tak boleh kayu sangat, ya. Kita kena ada kreativiti sikit macam mana melakukan intervensi tersebut. Okey, seterusnya. Jadi dia adalah kandungan modulnya 3 kali intervensi tersebut, dan mereka yang dikenal pasti merokok selepas Gigi selesai memberi intervensi dan kita terpaksa keluar dari sekolah tersebut, kita akan offer kepada murid tersebut sama ada mereka bersetuju untuk dirujuk kepada guru kaunselor, ya. Kerana pentinglah murid ni murid yang nak berhenti, ya. Adik-adik yang tak merokok tak ada masalah, ya. Yang merokok ni, ya, kita syorkan kalau selepas Gigi buat dan kita tak mampu, kita dah selesai tempoh lawatan kita, maka kita akan offer dia nak bersetuju ke tidak rujuk pada guru kaunselor, ya, supaya mereka ni beri motivasi berterusan, ya. Jadi boleh faham, doktor cakap, ya? Boleh, ya? Okey, next. Inilah kandungan intervensi lah, ya. Kita bagi tahu apa tu kelebihan berhenti merokok, ya. Kenapa kena berhenti merokok, ya, kepada murid yang first time, yang kita kena pasti sebagai perokok lah. Kenapa kena berhenti vape sebagainya, ya. Okey, kemudian sesi 2 kita ajar mereka bagaimana cara persiapan untuk berhenti, ya. Dan juga kita kena pasti dia punya buat penilaian lah, ya, tarikh berhenti merokok sebagainya, dan mengajar kaedah berhenti merokok lah. Okay.
Seterusnya next. Jadi sesi 3 ni kita akan fokus kepada 2 grup, iaitu kalau mereka ada nak berhenti, mereka decide ada quit date. Saya nak berhenti doktor. Adik nak berhenti tak? Nak. Setuju. So kita akan tunjukkan dia macam mana cara nak berhenti merokok. Ya. So doktor-doktor gigi dan misi gigi telah pun dilatih macam mana cara mereka untuk mengajar murid-murid, memandu dan membimbing murid-murid untuk berhenti. Ya. So baru-baru ni kita pun baru selesai buat kursus melatih doktor gigi lah, ya. Kursus ni berterusan. Manakala yang tak ada quit date tu, yang tak rasa dia tak ada tarikh nak berhenti merokok, ya. Dia ni pokok dia tak nak berhenti merokok, kita akan susul balik memberi gerakan dia untuk berhenti. At least kurang-kurangnya 3 kali intervensi. Berapa kali adik-adik? 3 kali. Okey. Seterusnya sesi tambahan jika perlu dan rujuk kepada kaunseling lah yang saya punya kata. Isu kita pada peringkat awal kita buat garis panduan ni, bukan semua sekolah rupanya ada guru kaunseling. Ya. Dia pun tak ramai guru nak menghasilkan kaunselor tu pun bukan mudah, ya. Dia ada institution dia ada training dia, dan sekolah pun terhad juga tempat untuk guru kaunseling. Pada waktu itulah, sekarang ni saya percaya bilangan guru kaunselor bertambahlah, ya, perkhidmatan kaunseling ni untuk membantu ni kepada murid-murid lah, ya. Okey, seterusnya. Ini borang je lah. Okey, next. Okey. Berasaskan analisis jenis rokok, ya, kita dapati ni sekolah menengah, ya. Daripada 38,000 tu sekolah menengah, ada 21,000 yang terlibat dalam intervensi. Bermakna ada gap lagi tadi, hampir 10,000 jugalah, ya, yang di sekolah menengah yang kita kenal pasti dia sebagai perokok, tetapi kita tidak memberi dia intervensi. Sehubungan dengan itu, ini adalah satu cabaran kepada pergigian untuk kita menambah baik bagaimana caranya untuk memastikan gap murid yang dikenal pasti dan murid yang diberi intervensi itu diberi intervensi lah. So murid yang diberi intervensi selepas kita clean data semuanya, dalam 21,000 orang murid tersebut, hampir 75%-nya mengambil satu produk rokok. Sama mana dia ambil vape saja ke, dia ambil rokok batang saja ke, ataupun dia ambil lain-lain lah produk yang kita dapat tu, ya. Kemudian, dan kita dapati 25% pula adalah mengambil 2 jenis produk. Tadi Dr. Haliza dah ceritakan produk rokok ni. Rokok biasa dengan vape. Zaman dulu, ketika 2015 awal dulu, dekad yang dulu, kebanyakannya adalah rokok biasa, ya. Kemudian sekarang ni dah beralih kepada vape, ya. Sebab menarik dan sebagainya lah, ya, dan mudah, ya. So kebanyakan, dan kita dapati 25% tu adalah mengambil 2 jenis produk. Dia ambil vape dan juga dia ambil mungkin rokok atau shisha atau kombinasi ni. Ini merupakan satu cabaran juga pada kita lah, ya. Yang ambil 3 jenis 4 jenis produk tu memang tak ramai lah. Jadi adik-adik, ya, vape ini kita tak tahu dalamnya ada apa, ya, yang disedut tu, vapor yang kita sedut tu, ya. Dia akan menyebabkan rasa ketagihan sebab ada nikotin, ya. Nikotin memberi rasa ketagihan, tetapi dia mungkin dia ada perisa tu. Perisa tu juga didapati boleh memberi kesan pada paru-paru. Dan kalau dibiarkan, dia ada produk vape yang dalamnya ada nikotin, ada dah, ya. So yang terbaru ni fentanyl tu, ya. So sebab kita kena daripada muda-muda adik-adik ni kekalkan status tak merokok ni, ya. Jangan sekali-sekali merokok, ya. Okey. Seterusnya nak habis. Okey. Ni murid sekolah rendah yang minta intervensi lah. Okey, seterusnya di sekolah menengah lah, dia ada gap lah, ya. Ni is a challenging untuk kita lah, pergigian, ya. Dr. Muhammad Noor, ya, di Batang Padang nanti, ya, macam nak handle isu ni, ya. Memastikan semua daerah ada semangat seperti mana Dr. Muhammad Noor nak memastikan semua murid yang dikenal pasti diberi intervensi. Beri intervensi, ya. Kita beri intervensi, kita kena beri sehabis baik mungkin. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi kita kena berusaha. Kemudian Allah pula memberitahu
Satu kaum itu tidak akan mengubah nasib dia sendiri, melainkan kaum itulah yang nak mengubahnya. Maknanya murid itu sendirilah yang nak kena ubah diri dia. Ya. So itulah ya. Okey. Next, seterusnya. Ini jumlah murid. Okey. Sejak tahun 2023, kita monitor kohortlah murid yang berjaya berhenti merokok melalui program kotak ni. So kita dapati inilah jumlahnya murid yang menyertai intervensi 6 bulan dan dia berhenti merokok lah. Okay. Jumlah ni. After 6 months, hampir 30,000 lah murid sekolah. Tapi jumlah peratus tu dinomnya adalah murid yang menyertai intervensi. Ya. So daripada murid yang kita bagi intervensi sekolah rendah, 71%, 72% tu melaporkan berhenti. Tetapi sekolah menengah hanya 10% sajalah. Ya. So kita pun faham berhenti merokok bukanlah tugas yang mudah. Ya. Kita kena tanya orang yang pernah merokok tu, sangat susah nak berhenti sebab dia ketagihan. Itu sebab saya beribu kali cakap dah ni, jangan sekali-kali merokok. Ya. Sebab nak berhenti susah. Ya. Okay. Next, seterusnya. So dia ada perubahan tingkah laku lah ya, dia menyebabkan tingkah laku dia mengambil masa lah. Ya. Okey, seterusnya. So ini saya punya motivasi lah. Okay, motivasi tiba-tiba merokok. Dia melibatkan behavioral change. So, those pegawai pergigian, kita punya usaha dalam program kotak ni adalah satu usaha berterusan. Kita sering mesti ada motivasi. Di samping kita memperoleh tekad kita dan ada pengetahuan kita, kita kena expect, jangkakan yang murid itu nak berhenti tu dia akan banyak relapse. Ya. Dia akan kembali semula satu. Yang kedua, kita ni kepada Dr. Gigi lah ya, rakan-rakan saya ya. Kita kena ada jiwa prevention. Ya. Those yang daripada UIA ya, bakal-bakal doktor ya, kita kena ada jiwa prevention, mencegah tu. Bukan hanya jiwa merawat saja. Ya, mencegah. So mencegah ni hasilnya dia long term. Kita tak nampak hasilnya sekarang. Dia tidak seperti gigi berlubang kita terus tampal, kita nampak hasil gigi tampal. Mencegah ini kita bagi dia pencegahan, kita tengok dia sihat. Nak mengekalkan status dia tu sihat, itu yang penting lah ya. So kita kena ada motivasi berterusan dan kita kena bagi motivasi berterusan juga kepada murid kita untuk yang berkena pasti merokok tu lah ya. Now sekarang ni KKM nak fokus kepada behavioral change. Kita namakan behavior insight tu. Ya, dia tahu merokok tak merokok, semua tahu, knowledge tahu. Ya, merokok ni bahaya untuk kesihatan, tapi still merokok. Tak berus gigi menyebabkan gigi berlubang, contohlah kan. Tapi tak berus gigi juga. Tak pergi cek gigi akan menyebabkan rawatan berisiko untuk mendapatkan penyakit pergigian sebab dia tidak cek gigi dia. Tapi tak cek gigi setahun sekali. So knowledge tinggi tapi tidak terjemahkan dalam bentuk tindakan. Okay. So itu kita sebut behavior lah. Ya. Okay, seterusnya. So kaedah berhenti merokok ni saya tak nak tekankan sangat lah. Dia lebih kepada ni kita pun dah pergi kursus kan. So mereka semua dia dah tahulah. Ya. Seterusnya. Okay. So ini strategi-strategi yang kita gunakan dalam program kotak lah. Ya. Okay, seterusnya. Okey, apakah cabaran yang dikena pasti dalam kotak ni? Cabaran semasa, ya. Cabaran ni yang kita hadapi sekarang lah, ya. Yang pertamanya adalah sebaran dari segi aspek saringan tu. Sering kali kita dapati bahawa kalau survey tinggi, yang dental dapat detect tu rendah, ya. Dan kita dapati juga trend ada penurunan, ya. Sebenarnya trend penurunan tu selari dengan penemuan di pendidikan dan juga oleh survey. Khususnya kepada rokok biasa. Cuma kita kena fokuskan juga daripada aspek vape ini. Kerana mungkin kita tak bertanya vape tu kepada murid sekolah. So mereka beri spesifik kepada vape. Ya. So saringan kita masih ikut kepada tanda-tanda dalam mulut yang sukar untuk kita tunjukkan dan buktikan dalam sewaktu muda sebab murid masih muda dan kita berasaskan pengakuan murid. Jadi untuk pengakuan murid, doktor gigi dan misi gigi, kita panggil misi lah, juruterapi pergigian lah, perlu ada teknik dia untuk bertanya. So teknik tu kadang-kadang semua tak ada. Ya. So itu yang kita kena tambah baik lah. Ya.
Kemudian intervensi seperti masa intervensi yang terhad dalam tempoh lawatan sekolah tu, dan murid yang mungkin tidak hadir waktu intervensi ataupun kita kena pasti tapi pemeriksaan pergigian tapi dia tak ada hadir lepas itu, ataupun murid yang tidak mengaku sebab dia letih, takut nak minta intervensi lagi. Itu sebab tempoh kita memberi intervensi sekarang ni kena ubah, ya. Tempoh intervensi tak boleh macam mana kita panggil murid sekolah itu buat rawatan pergigian 10 minit tu, macam itulah kita memberi intervensi. Bukan lagi perlu salah konsep dalam intervensi tu. Perlu murid-murid datang, kita bagi ceramah pada dia one to one atau by group 30 minit. Bukan begitu, ya. Kita kena bagi 10 minit sahaja. Seperti mana kita panggil dia waktu rawatan gigi, macam itulah kita. Ni, ada soalan ke? Belum. Okey, tangan. Okey. Seterusnya ada isu intervensi tak dilakukan. So ini kena ada pemantauan lah, ya. So perawat tu pertukaran, ya, pegawai bertukar, ya. Kurang latihan, kita beri latihan, dedikasi sebagainya. So ini cabaran-cabaran semasa. Seterusnya, dan ada 7, dan kita dalam usaha untuk mengkaji semua garis panduan dari semasa ke semasa lah. So garis panduan yang disebutkan tadi tu, dan akan datang ni sebab trend tu dah berubah. Tadi Prof Syarul kata kerahsiaan dan sebagainya. So sekarang ini kita mungkin buka kerahsiaan tu, kita mungkin akan berkongsi data tersebut dengan guru kaunseling. Sebab dulu guru kaunseling tak ramai, sekarang ini guru kaunseling dah ramai, ya. So inilah perkara yang kita akan review dalam garis panduan ini, ya. Kita pun turut melibatkan bahagian pengurusan sekolah harian dari segi kaji semula itulah, ya. Kemudian penggunaan rapid test ini dalam perbincangan, dan kita pun kena tengok juga specificity dan sensitivity test tersebut dalam jumlah yang ramai, juga kewangan lah, ya. So kita kena fokus tadi, especially ke sekolah menengah, nak cover murid-murid yang tidak beri intervensi tu agak ramai, ya. Okay. Seterusnya, okay. Ini sebenarnya slide daripada Dr. Zatil. Dr. Zatil ada sini, ya. So, saya ambil lah punya slide, ya, tentang peranan pergigian, ya. Kita tengok semalam those yang pergi kursus, ya. Kita Profesor Haniki, Prof Wee, dia not dental. Dia bukannya medical doctor pun, ya. Dan mereka boleh champion dalam bidang itu, ya. So gigi pun boleh memberikan perkhidmatan berhenti merokok yang lebih hebat juga, sebab kita berhubung direct dengan pesakit, ya, dan kita cek mulut pesakit lah. Okay. So ini very general. Okay, seterusnya. Okay, itu saja, ya. So kita anggota pergigian kita kena bermotivasi lah, ya. So anak-anak semua faham, ya, apa doktor cerita? Satu kotak ni untuk mencegah merokok. So murid yang merokok kita bagi intervensi berhenti merokok. Murid yang tak merokok kita bagi ceramah supaya kekal tidak merokok. So anak-anak sekalian perlu kekalkan status tak merokok ini, ya, supaya kekal sihat, yang sihat kekal sihat, ya. Supaya kita tak sakit lah, ya. Kesannya bila anda dah meninggal usia tu, ya. Okay. Itu sajalah ceramah daripada saya, ya. Ada apa-apa soalan ke? Tak ada soalan. Adik-adik, okey. Pegawai pergigian, kita dah biasa dengar kan mengenai rokok ni, daripada UIA, bakal-bakal doktor, student dental kan. Okay, terima kasihlah kerana tuan-tuan perempuan hadir, ya. Pada pensyarah ke dan yang hadir, okey. Jika tiada apa-apa soalan, saya ucapkan terima kasih di atas sokongan yang diberikan oleh tuan-tuan dan perempuan dalam convention inilah, ya. Semoga ini merupakan satu ibadah kita lah. Jumlahnya tak ramai, tapi dia memberi implikasi yang besar pada negara. Nak merawat orang sakit akibat rokok tu kosnya besar, ya. Dan dia tidak kira kesengsaraannya akibat penyakit tu, ya, pada jangka masa panjang, ya. Semoga okey. Satu lagi kepada pergigian, ya. Kita jangan give up dalam usaha kita mencegah tembakau ni. Tengok Prof Haniki pun tak give up. Kita jangan sekali lemah semangat, ya. Sampai bila? Selagi orang merokok dekat mulut, selagi itu kita bertanggungjawab dan perlu dan bertanggungjawab dan berusaha menjayakan apa-apa intervensi merokok pada murid sekolah. Sampai satu hari nanti orang rokok dekat telinga, ambil vape kat sini, zap. Waktu itu okeylah kita surrender. Tapi sekarang ni selagi orang rokok dekat mulut, dan mulut itu our theoretical area.
So kita kenalah ke depan dalam isu ni. So adalah champion-champion yang kita dapat hasilkan ya dalam combating mokok ni. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. Muhammad Zulkifli bin Ramli atas sesi pleno sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, sekarang kita akan pancarkan QR bagi bukti kehadiran tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi pleno yang ketiga. Majlis kita akan berehat seketika sementara persediaan pentas bagi program selanjutnya, yakni program podcast. Jadi saya harapkan kepada para hadirin, kalau ada yang ingin sekali lagi ke tandas, boleh pergi ke tandas. Suasana dalam ni memang agak sejuk. Boleh pergi ke tandas dan kita akan mulakan program kita sekitar jam 11.20 pagi ataupun 11.25 pagi.